Assalamualaikum sahabat semua. Apa khabar? Mudah-mudahan sihat semua ya. Kita berjumpa lagi di channel Masakan Noriana. Saya nak sharekan resipi ayam masak merah ya. Simple je. Kawan pun semua boleh masak ya. Resipi senang dan mudah je. Okey, ni bahan-bahannya. Ni lengkuas, serai, halia, bawang putih. Lengkuas 1 eki, serai 3 batang. Halia saya masukkan 2 eki setengah. Bawang putih 6 biji. Bawang merah tu 3 biji ya, besar-besar ya bawang merah tu. Ni bawang dah siap potong ni 2 biji. Masukkan ni daun pandan 1 helai je. Ni tiup ayam 2 sekawan ya. Bunga lawar dengan kayu manis. Ni saya masuk gula melaka. Gula melaka 1 keping. Okey. Ni bahagian untuk saya masukkan sedikit susu cair, sos tiram, sos cili, ada krim blender. Ikut kepedasan masing-masing lah ya. Ni nak lada krim ni saya dah siap blender separuh mangkuk je. Ayam tu kita goreng ayam dulu ya. Ayam tu goreng separuh masak je. Tak payah garing sangat lah sebab kita nak buat sambal kan. Kalau kita buat sambal, kalau ayam garing keras pula kan. Okey, kita blender bahagian bawang dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bawang ni masuk lebih sedap ya dalam masakan. Dia rasa manis-manis. Masukkan air. Ni dah siap blender ya. Ni kita blender lumak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kita tumis 2 sekawan lah. Bunga lawar dengan kayu manis. Masuk ni. Masuk bawang pandan. Kita tumis bahan ni dulu ya. Ni saya guna minyak ikan goreng ayam tadi ya. Guna minyak lebih sikit ya. Ini sambal ni. Okey. Kita masuk bahagian yang blender tadi ya. Okey, sekarang kita boleh masuk lada krim blender ya. Okey, ni saya masuk gula melaka Rasulullah dulu ya. Ni tiup ayam 1 biji. Okey, sekarang tumisan depan minyak kita masuk ni sos cili ya. Ni sos tiram. Nah je kawan, ayam masak merah ni. Bahannya simple je. Ini masuklah perasa ya. Masuk garam sedikit je sebab tadi ayam dah gaul garam kuning ya. Masuk 1 sudu dulu. Garam. Okey ya, saya masukkan susu cair sedikit ya. Masuk susu teng ya. Agak-agak je ni. Masukkan sedikit dalam susu teng ya. Cantik kalau merah ni kawan. Sambal ni kalau kita tumis lama, color dia makin cantik.
Okey, saya masukkan tomato. Tomato ni saya masuk 1 biji ya. Ni bawah biji ni 2 biji. Okay, sama ada masak tu kita boleh masuk ayam. Ayam ni saya goreng separuh masak je. Ni ayam ni 1 ekor lebih ya. Tak 2 ekor je lah. Gaul je ya. Kalau kuah ni kering, kita boleh tambah air sikit ya. Ni saya punya kuah ni dah okey ni. Tak payah tambah air lah. Kuah pekaknya sedap ya kawan. Kualinya. Okey, saya taburkan daun sup bahagian atas. Alhamdulillah dah siap ya kawan. Resipi simple je, resipi ayam masak merah. Assalamualaikum sahabat semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di channel Masakan Noriana. Okey, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih semua yang sudah menonton video saya. Terima kasih banyak-banyak dan saya ucapkan selamat hari raya Maaf Zahir Batin pada sahabat semua.